心有新可的 smoke 的 Joker. Hello guys, Joker is here dan kali ni saya akan bermain game Roblox iaitu Brainrot Evolution lagi. Yeay! Okay, kita akan sambung menjadi anomali yang terkuat di game ini. Apakah anomali terkuat di game ni? Kita tak tahu. Tapi aku nak jadi macam tu. Sebab apa saya main game ni? Sebab ramai yang suruh sambung, jadi saya sambung. Kali kita menjadi pipi popo pipi pepe, iaitu burung. Bukan burung puyuh, tapi burung yang berkaki manusia. Sebelah je lah kaki manusianya. Jadi marilah kita lanjutkan menjadi anomali. Okay, sekarang kita akan makan apa ini? Makan sampah guys. Wah, lebih keras tu sampah ni. Oh, kita ada attack. Lupa pula. Ya, tendang dia. Ya. Wish. Ada red panda. Oh, sakit. Jangan kacau. Bahaya. Tak apalah, kita tendang sampah je lah. Bahaya red panda tu. Sakit sangat. Kita claim sambil tu kita claim dulu apa yang patut. Betul, ni ada tulisan free ni. Aku tak boleh tulisan free ni. Buka. Dapat apa? Tak tahulah. Apa lagi? Tak ada dah. Okay, kita sambung saja untuk level up untuk menjadi anomali yang terkuat di game ini. Dan kita akan menjadi Bombombini Guzini. walau Bombombini Guzini. Dari burung kita berevolusi jadi angsa. Jet angsa, mat. Lain macam. Bombo Guzini. Tak boleh lawan red panda ni. Agak menyakitkan red panda ni. Boleh sikit lagi. Go angsa go. Sikit lagi Bombo Guzini. Ya, menang. Angsa aku lebih kuat. Tapi terlalu sakit lah benda tu. Alah, kita ada duit ni. Boleh gacha. Kita gacha. Oh, boleh lah. Yang ni tu. Tengok dapat apa. Benda tu tidak tahu, tapi kita pakai saja. Pet. One shot, two shot, mate. Mantap. Red panda tak ada apa lah. Red panda dah tak ada apa-apa dengan aku. Easy. Red panda easy. Sikit je. Ballerina cappuccina. Walau ballerina cappuccina. Kita jadi ballerina. Tarian ballet. Jangan nak tari ballet. Tengok. Uish. Boleh 2 shot sekejap. Ada free. Mantap, dapat free jam. Tayar ni kita boleh lawan ke? Boleh. Kita makan tayar pula. Memang tempat ni tempat sampah sekejap. Aku tak tengok lagi level apa. Baru masuk level 15. Kita baru level 10. Boleh. Kita lawan badak sumbuh. Tengok badak sumbuh. Dia sumbuh, kita pun tak hancur, mat. Bapak keras cawan ni. Boneka Ambalabu. Walau boneka Ambalabu. Kita menjadi katak yang tengahnya bertayar.
tapi berkaki manusia. Ish, dia suruh buat apa ni? Kita ikut. Boneka Ambalabu. Oh, kita boleh rebirth. Nak test rebirth ya? Boleh. Kita kembali menjadi tung sahur. Ya, kita kembali menjadi OG kita, tung sahur. Iaitu pukul buah. Trallallero trallallà. Tralalero tralala. Macam biasa. Easy ni. Scimpanzini bananini. Chimpanzee bananini. Patapim. Berpataping. Kita kembali menjadi berpataping yang berhidung panjang, berkaki panjang. Wish, one hit mate. Udin din 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 dun, madin din din dun. Ya, Udin din din dun kembali menjadi Udin. Ya. Dua hit mate dengan lawan si Lili Larila kembali jadi gajah. Mana Lili Larila yang besar tu? Aku nak pijak dia. Aduh, dah tak spawn je. Tak apalah. Oh, tu baru spawn. Mati terus. Mantap. Easy. Oh, sikit lagi. Kita nak kembali ke pipi popo pepe. Kita Pippo Pepe. ya menjadi burung. Ya, dan kita kembali ke dimension tadi. Kita tendang rubah ni. Rubah pula panda ni. Pusat. Kita sepak dia. Bombombini Gusini. Bombo ini gusi ni kembali menjadi angsa. Sikit. Ballerina Ya, cappuccina. ballerina cappuccina. Oi, jangan mati aku. Hampir. Boleh gacha lah. 60k. Aku tunggu 60k lah. Kita lawan badak sumbu ni lu. Boneka Ambalabu. Ya, kembali menjadi boneka Ambalabu kita. Ya. Hui, ada anomali tu baru. Kok tu hipopotamo. Hipopotamo. Benda siap. Keras tu kotak ni. Hui, sikit je. Tak payah. Hai, tak dapat je. Ini. Dan kita akan menjadi Cravellino Cevici. Cravellino Cekicono. Walau ini sangat pada dengan hari ni, iaitu Hari Raya Aidiladha, iaitu lembu tapi palu yang berbentuk lembu. Sekejap. Kepala lembu diletakkan di palu. Ya, macam itulah. Kita pukul dia. Sekejap. Tak ada. Mati terus dia. Level 15 ni boleh 12. Boleh. Hari ni kita nak sampai 2 portal lah. Kalau boleh. Oh, sakit. Boleh ni lawan badak air ni. Kot. Ui, betul boleh lawan mat. Mantap. Kembali membuka kotak. Sikit je. Kita akan menjadi apa pula kali ni?
Mari kita lihat. Kita akan La menjadi vacca Saturno Saturnita. La Vacca Saburto Saburita. Kita menjadi planet. Ui, masih ada lembu. Mantap tu, masih ada lembu set. Okay, kita gacha lu gacha. Kita menggacha pet lu. Dapat apa? Walau benda apa tu? Macam rancak. Equip best. Hydra. Mantap tu. Dapat Hydra mat. Telok. Serang dia. Planet lawan cactus. Menang lah. Aku nampak planet yang besar. Baik, nak cuba lawan lah. La Vacca Saturno Saturita. Ui, sakit. Lari lu. Sakit. Tak mampu lagi. Sabar dulu. Kita farming sikit dulu. Kita farming kecil-kecil dulu. Bayi lah La Vacca Saturnito tu. Ni sangat tak masuk akal lah. Lembu ni dah lah kaki 2. Bentuk planet pula tu. Adakah ini planet baru? Planet yang di mana dihuni oleh lembu-lembu yang tidak mau dikorban. Teori yang baru di situ. Boleh jadi. Yang di mana lembu-lembu yang telah yang tak nak dikorban akan menduduki di planet ini dan menetap di sana untuk teruskan kehidupan mereka. Itulah besar semacam ni. La Vacca Saturno Saturnita planet. Nama planet dia. Sakit. Tak apalah. Tak lawan. Ya, boleh rebuild lagi ke cuma boleh sekali? Boleh sekali lah. Ada free. Aku tak perasan pula. Ada mana ni? Menembus. Aduh, tak ada itulah. Tak diamond dah. Tak apa-apa. Macam nak buka items. Aku dah ni, tapi tak buka. Gacha terus 3. Dapat apa? Benda tu. Macam nak pakai? Release. Kita boleh pakai release. Baru tahu. Apa function release ni? Aku tak tahu. Kasi damage ke? Ada benda free lagi lah. Okay. Kali ini kita boleh lawan La Vacca Saturno Saturnita yang besar ini. Kita akan korban dia. Adakah boleh? Aku rasa tak boleh lah. Larilah. Sakit sangat cok benda tu. Sakit. Susah. Kita level up tu. Akan menjadi anomali apakah selepas ni? Susah. Ganganzelli Trulala. Walawi. Kita menjadi sabar. Huish, bapak sadu. Dengan misai yang wow. Lain macam misai dia. Dia punya badan lain macam badan oren. Kepala zirafah. Anomali termacu untuk setakat ni. Selepas Udin tu. Ni kita boleh lawan. Tengok kita lagi sadu. Kita pukul dia terus mati. Kita lagi sadu guys. Kita pukul 2 kali je mat. Serang si badak tu. Tengok. Terus mati dia. Tak rasa cuy. Tak rasa cuy. Duri tak function kat aku.
Marilah kita lawan tu. Kita korbankan lagi. Kita potong urat Hakum dia dengan urat Marih. Mantap. Si lembu tu lawan lembu. Oh, nampaknya dia tak lepas. Tak apa, aku sambungkan. Aku sambungkan perjuangan dia. Mantap. Kita tengok kita akan evolusi jadi apa. Adakah kita akan evolusi? Rakuni kuni kuni watermelon ni. Walau kita menjadi Rakuni kuni watermelon ni, kita menjadi rakun yang bersorak di Zambikai. Sakit juga rakun ni. Dan kita boleh ke level seterusnya. Yeay. Ini sebelum itu kita gacha dulu untuk penutupan. Tak apalah, terima kasih. Tak jadilah. Tak ada duit. Okay, kita penutupan di sini. Okay, itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka, kita boleh sambung minggu depan. Korang boleh komen sambung macam hari tu. Ni saya main sebab ramai yang suruh sambung. Saya sambung lagi. Dan ya, itu saja untuk hari ni. I'm the Joker. See you to the next video. Bye bye.